Abang Nordin, saya tengok dekat TikTok ada budak-budak yang belajar tasawuf berbual, cakap belum mengenal Allah tak perlu solat. Raman. Okey, dengar elok-elok. Semualah. Nanti abang Nordin akan tinggalkan ni ilmu yang munafat di sosial media, di TikTok dan apa-apalah sosial media. Jadi abang Nordin akan tinggalkan ilmu yang munafat walaupun satu ayat untuk terutama sekali untuk cucu abang Nordin dan keturunan abang Nordin dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa solat adalah wajib? Okey, sekarang dengar elok-elok. Kerana solat adalah disiplin diri kita sendiri yang Nabi nak ajar. Daripada dulu sampailah hari ini 17092025. Korang pernah dengar tak waktu azan cepat ataupun lambat? No. Tepat-tepat ikut pada timing negeri masing-masing. Walaupun di Mekah, apabila azan berkumandang, contoh di Mekah, orang-orang Arab akan tinggalkan kerja ataupun bisnes orang. Betul tak mana cakap? Diorang berkumpul bersatu hati, menghadap kiblat and solat. Betul tak? Kalau dekat Singapura, waktu azan, contoh kat Singapura, semua umat Nabi Muhammad semua berkumpul dekat masjid ataupun kat rumah solat. Betul tak? Dan dalam solat itulah kita akan memperbaharui iman dan Islam kita dan mengambil syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Kalau korang tak perasan, dalam solat kita ada selawat dan ada 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat lah untuk memperbaharui iman kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul tak? Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruhan Allah. Betul tak? Dan bersalawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak ada salawat, tak ada solat. Betul tak? Surat Insyaf je maksud. Buka minda. Buka korang punya mindset. Jangan dengar-dengar cakap orang ni belum mengenal Allah, tak perlu solat. No. Guru tasawuf Abang Nordin kat kampung Abdullah bin Nordin, kalau korang kenal, yang ada kenal lah. Yang ada lama mana tak jumpa, jumpa balik yang 2-3 orang. Yang dia ajar apa? Dia ajar kalau kita tak solat, bermakna kita tak memperbaharui iman dan Islam kita. Faham? Yang dia cakap apa? Jasad tak mengenal Allah. Yang mengenal Allah adalah roh kita. Sebelum diutuskan turun ke dunia ni, roh telah menjadi saksi dulu bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruhan Allah. Walaupun Nabi Adam dicipta, dia nampak kalimah 2 kalimah syahadat ni di atas aras. Nabi Muhammad belum ada lagi. Dan Abang Nordin cakap, guru Abang Nordin selalu cakap, Iblis, Quran, hadis, siapa wujud dulu? Jadi ni untuk orang-orang yang ajak Abang Nordin upwall berbual pasal Quran, hadis. Lepas tu diorang mempelikikan bab sambut maulud Nabi. Sebab tu Abang Nordin malas nak naik diorang punya wall, buang masa. Sebab tu Abang Nordin sengaja post video Abang Nordin dengan keturunan Nabi Muhammad SAW cicit kepada wali number 1, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh faham? Kalau korang yang dia cakap zaman Nabi tak buat, aku tak pergi, salah ke?
Tak salah sayang, sorry, tak salah. Pergi dapat pahala, tak pergi tak berdosa. Jadi kalau nak lebih tahu, kan, siapa-siapa walaupun ustaz-ustaz yang cakap maulud, pergi maulud bid'ah, dekat Singapura, kalau cicit Syed Qadir Ajalani dan keturunan Nabi Muhammad SAW datang dekat Singapura, dekat masjid-masjid mana ataupun masjid paling famous itu Masjid Sultan, korang sendiri pergi jumpa dia, tanya, cakap dengan dia, Assalamualaikum, Syekh Afifuddin, why you need to celebrate this Maulud Nabi? Nanti dia terangkan korang sendiri, insyaAllah. Lepas tu korang akan faham sendiri. Okay? Short and sharp aja Abang sampaikanlah. Korang sampaikan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, Abang ni cakap, kalau korang tak ada solat subuh sampai Zuhur, sekarang ni berbuangan dia belum solat subuh ataupun solat lain-lain, bermakna korang tak ada memperbarui iman dan Islam korang. Betul tak? Jadi sekarang korang ikut Abang Nurdin. Siapa-siapa yang tengok ni video Abang Nurdin, okay, mengucap 2 kalimah syahadat dengan Abang Nurdin sama-sama. Jadi kita sama-sama, kalau mati, Piramli cakap apa? Arwah almarhum Piramli cakap apa? Mati dalam iman. Okay, sekarang ikut Abang Nurdin. Okay, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Dah, satu kali aja. Lepas tu masuk Zuhur. Zuhur kita memperbarui iman kita lagi. Lepas Zuhur masuk waktu Asar, kita memperbarui iman kita. Then sambut lagi, masuk lagi Maghrib, masuk Isyak, dan 24 jam kita memperbarui iman dan Islam kita. Boleh faham kenapa solat adalah wajib? Okay? Sebab Nabi Muhammad ajar kita disiplin. Contoh lagi sekali, kenapa yang 1.5 tengok Abang Nurdin cerita, tak semua, kalau korang tak solat pagi tadi, bermakna korang belum memperbarui iman dan Islam kita. Jadi sekali Abang Nurdin cakap, jasad tak mengenal Allah. Yang mengenal Allah adalah roh kita. Kalau tak faham juga, pergi telefon Muiz, dekat mana ada ilmu kelas tasawuf. Yang Abang Nurdin tahu, dekat Masjid Kasim, tiap-tiap hari Selasa, selepas Isyak, almarhum Al-Fadil Tengku Muhammad Fauzi, menantu dia take over. Korang boleh pergi dekat Masjid Kasim. Boleh faham? Okey. Sekarang korang dah faham kenapa solat itu adalah wajib. Solat itu untuk disiplin diri kita sendiri. Kenapa Nabi Muhammad diutuskan di Arab? Sebab orang Arab ni semua degil-degil sampai hari ni masih berperang. Sebab tu Nabi Muhammad nak ajar disiplin. Kalau Abang Nurdin pesan, Abang Nurdin akan tinggalkan kat social media. Kalau korang belajar mana-mana ataupun dengar kawan-kawan cakap tak perlu solat, ataupun korang belajar kat mana-mana ustaz ke yang perlu cakap tak perlu solat, tinggalkan, cari guru baru. And siapa-siapa yang belajar Quran, hadis, bagus. Kalau korang memperlekehkan bab sambut Maulud Nabi, Abang Nurdin pun takkan naik korang punya wall. Cari guru-guru yang mursyid. Kalau tak tahu mana, telefon Muiz Salman ni cakap. Kita ada Muiz, kita ada Pergas. Pergi tanya, mana ada ilmu tasawuf. Korang dah belajar Quran, hadis, bagus. Cari ijma' ulama' untuk huraikan. Okay? Itu yang almarhum Abang Nurdin tasawuf, guru tasawuf Abang Nurdin kat kampung, dan Tengku Ustaz Fauzi ajar Abang Nurdin. Jadi Abang Nurdin cuma
copy and paste. Mana ada ni, ada lirik apa, ada note ke apa ni, tak ada baca babe. Itulah ilmu yang bermanfaat, dia akan keluarkan balik, sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada orang cakap kerja Allah jangan kacau? Betul, itu orang-orang yang tak belajar. Dalam syahadat sendiri dia cakap, tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruhan Allah. Boleh faham? Amin. Untuk menjalankan dakwah di dunia ni, duduk fikir-fikir dan renung-renungkan. Selepas Nabi Muhammad wafat, Nabi pun dah cakap dia akan meninggalkan ijma' ulama' dan wali-wali dia untuk menyampaikan dakwah hinggalah hari kiamat. Boleh faham siapa-siapa yang cakap kerja Allah yang kacau. Kalau korang tak faham kerja Allah yang kacau, bermakna kau tak tahu bahawa kaulah diamanahkan untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Okey? Jadi korang dah faham kan? Yeah. Maaf lah kalau Ustaz boleh cakap. You all take care, stay safe. Assalamualaikum and ciao. Pam 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 pam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Setiap malam sebelum tidur, minta dengan hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, urzuqni syahadah, muliakanlah aku dengan syahadah. Maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, duduk dalam kumpulan syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, kata Rasulullah, wa in mata ala firashihi. Lepas baca doa, berlinang air mata, ya Allah, kurniakanlah kami syahadah. Maulid is bid'ah. Come on, what's happening? Be mindful, therefore, brothers and sisters, if you find someone who is talking in this way about Maulid, and he is somehow abusing Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with what he's saying, please don't be a sinner and listen to their speeches anymore. Don't lose this beautiful love you have in your heart to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for someone who is nothing. By the way, those when they see Rasulullah in dream, most of them, those, I would say 99%, they are the one who celebrate Maulid. How he going to see him if he doesn't know his shama'il, if he doesn't know, he doesn't know the feelings towards him, sallallahu alayhi wa sallam. He is a Bilal Masjid Muadhin. He is a muhibbeen of Sayyidina Rasulullah, and he recites salawat, he writes Majid salawat. One day he sent his son to study overseas somewhere, which the teaching, have an issue with the extreme teaching, not the teaching of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. The boy came back from there very hard. He used to have a heart, came back with heart. Finish. He saw his father always, Allahumma salawat, salawat, salawat. He said, why will you say lots of salawat? He said, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. So he said, what about this verse? And you know what the son said? That hadith da'if. La hawla wa la, this hadith, a verse of Quran. He doesn't know. His heart became blind. The people always say, what you have left for your children. We have to say, what you have left inside your children. Sayyidina Ali radiallahu anhu, he is an actor, in fact. I like to read about him and follow his examples in his purity and his he was a very balanced and very wise man. Three of them, Imam Ghazali, Sheikh Abdul Qadir Jilani, and my teacher Sheikh Abdul Karim, who was a Mufti Iraq, and I've studied under him. Well, that depends on what is in that city.
Mecca, Medina is our favorite. I like to go to spend time in Kuala Lumpur, Singapore, and Melbourne. These countries, it has lots of memories in my mind. Oh, the best of you is the best is his moral character. That's explain everything. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين. To you alone we worship, and from you alone we need help.